Hak ni peringatan kepada orang wak motor lah. Wak motor ikutlah yang atas ketina ada belakang saya duk Fatih atas tembok tu dah. Lebih lagi dia nak lekok masuk tembok besar tu. Dia mari lepas tu jumpa tembok besar tu dia lekok kiri syuk lalu dah. Syuk lalu dah tak tengok dah kata dekat kanan ni. Kereta mari ke, motor mari derah ke. Jadi hok mari dekat kanan ni kejut gar dah. Tahu dah dia lari tepi. Tapi dia ambil orang panggil ambil rakyat tang hok atas tembok tu. Jadi kita kena hilik pergi masuk lek kiri. Hok mari lek kanan tu. Jadi bahaya yang awak tu dah. Kita perlu nak lekok kiri tu. Masuk nak lekok kiri nak masuk tengok besar tu. Tengok dulu dah. Kata lek kanan dak mari gedok. Sebab dia kejut dah. Sebab dari syarat-syarat dia kena tengok dulu belum dia nak lekok. Nak lekok kiri. Ni lekok lalu. Tengok dulu supaya kita tak ada orang menyebabkan bahaya mudarat kepada orang lain dah. Sebab Nabi kata la darara wa la dirar dah. Jangan menyebabkan kebinasaan kebahayaan kepada orang lain dah. Segala tu dah supaya menjadi manfaat kepada saudara-saudari kita insya-Allah taala.